Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Istimewa pada episod kali ini, Kelas Tech TV membawakan anda liputan khas Karnival STEM dan TVET Madani 2026. Mari sama-sama kita saksikan. Program ini menyediakan pelbagai aktiviti menarik yang berteraskan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik. Okey, hari sekolah kami mengadakan hari Karnival STEM dan TVET. Semoga semua orang enjoy dan datang ramai-ramai hari ini. Okay, kami dari tim SMK Bandar Baru Putih mengharap agar kami mendapat nombor 1 Johanna dalam pertandingan futsal tahun ini. Turut di depan pada hari ini ialah pertandingan e-sport Mobile Legends yang berjaya menarik minat ramai peserta dan penyokong. Program ini juga turut mendapat sambutan daripada ibu bapa, murid-murid, guru dan komuniti setempat. Selain Mobile Legends, pelbagai aktiviti permainan e-sport turut diadakan, antaranya e-racing dan e-football. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Karnival STEM dan TVET Madani. Jadi hari ini cukup meriah dan apa yang kita harapkan semoga program pada hari ini memberi impak yang besar kepada sekolah dan seluruh warganya. Bye. Mari kita meneroka dunia sains. Di sini kita dapat melihat pelbagai maklumat mengenai sains. Jangan lupa datang kat kedai kita orang, okey? Murah-murah je. Okey, selamat datang ke gerai cikgu-cikgu. Jangan ketinggalan, macam-macam ada. Ini nasi lemak paling mantap sedunia. Tidak ketinggalan, gerai jualan makanan, minuman dan produk hasil keusahawanan murid turut mendapat sambutan yang menggalakkan daripada para pengunjung. Sepanjang karnival ini berlangsung, para pengunjung berpeluang untuk menyertai pelbagai aktiviti dan pertandingan yang menarik seperti pertandingan inovasi STEM, robotik dan juga kemahiran keusahawanan. Sepanjang hari, pengunjung berpeluang menyertai pelbagai pertandingan dan aktiviti interaktif seperti pertandingan robotik, inovasi STEM, reka cipta, kuis sains, cabaran teknologi serta demonstrasi kemahiran TVET. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya di SMK Bandar Baru Senting, Sekolah Bestari di daerah Jemput dan Jelebu dalam STEM, dalam Karnival STEM. Kalau sudah dalam STEM dan TVET, okey, Generasi Madani
mohon semua pelajar yang berhampiran, rakan-rakan guru yang berhampiran, sila datang hingga pukul 5. Banyak program, banyak aktiviti yang boleh melibatkan murid. Banyak pengetahuan dan pengalaman baru akan diperolehi sekiranya datang dalam karnival ini. Okey, jemput adik semua. Okey, JJ hebat. Pengunjung juga berpeluang mengunjungi pelbagai gerai pameran daripada institusi pendidikan, agensi kerajaan, syarikat industri dan usahawan tempatan yang mempamerkan inovasi, teknologi terkini serta peluang pendidikan dan kerjaya dalam bidang STEM, TVET dan ekonomi digital. Tidak ketinggalan gerai makanan dan produk kawasanan yang memeriahkan karnival ini. Penganjuran Karnival STEM TVET Madani 2026 ini diharap dapat meningkatkan minat generasi muda terhadap bidang STEM dan TVET, di samping melahirkan modal insan yang berkemahiran tinggi serta bersedia menghadapi cabaran dunia pekerjaan masa hadapan. Diharapkan program seperti ini dapat menjadi platform untuk mencokil bakat dan potensi murid. Dan daripada kami, saya Azman, Saya Iqbal, saya Hafizuddin. Saya Qoyib dan saya Khalid Syakil. kami melaporkan siaran langsung dari Karnival STEM dan TVET Madani 2026 untuk kelas TV TVPSS SMK Bandar Baru Serti.